Bila saya buka katai hitam tu, dah macam tak ada, macam suruh kita sarung balik ribbon hitam tu. Jadi kenapa saya diujikan kata, salah satunya saya adalah penyakit diabetes. Jadi selepas mata saya dah pulih, tak ada lagi air mata, tak boleh kena cahaya air mata, dan juga tak boleh kena cahaya. Dia gelap tau. Dia semacam padahal dia buka kanta, dia mesti cerah macam normal kan, tapi tak jadi. Selepas dah sembuh, air mata tu tak ada gangguan, saya boleh tengok, saya mesti amal setiap hari 3 session. Sebab untuk diabetes sangat penting untuk menjaga saraf mata. Kalau gula tinggi, dia akan rosakkan kita punya saraf. Jadi peluang pada kita untuk berkongsi kepada pengidap diabetes khasnya agar sentiasa mengamalkan hydration di samping jagalah gula dalam darah. Berapa lama perasan kesan hydration? 2 minggu. 2 minggu. Sebab perasan saya dah boleh tengok, dah boleh bermula dah nampak sikit lah. Maknanya bila saya buka katai hitam tu, dah macam tak ada, macam suruh kita sarung balik ribbon hitam tu. 6 sachet sehari ya? 6 sachet. Selama 2 minggu. 2 minggu saya dah nampak kesan ni. Jadi saya yakin dan percaya, dan bila saya belajar lagi detail apa konten dalam Vision tu, insya-Allah tabarakallah, saya istiqamah amal sampai sekarang. Kontak Nur segera di sini ya.